Assalamualaikum semua. Anda semua tahu tak apa itu tempoyak? Tempoyak merupakan makanan tradisional yang popular di Malaysia yang diperbuat daripada durian. Tapi, anda semua tahu tak apa kebaikan bila kita makan tempoyak? Tak tahu kan? So, kenalah tengok video ni sampai habis. Let's go! Salah satu kebaikan tempoyak ialah tempoyak kaya dengan probiotik daripada hasil penyampaian. Jadi ianya sangat bagus untuk sistem penghadaman dan menyeimbangkan bakteria baik dalam usus kita. Selain itu, proses fermentasi juga menjadikan tempoyak lebih tahan lama berbanding dengan durian segar, sekaligus mengurangkan pembaziran makanan. Sini. Sebagai pengguna, saya sangat menyukai tempoyak kerana mempunyai rasa yang unik, mudah dibawa dalam masakan dan mempunyai nilai warisan tradisional. Dan yang paling penting, dari segi ekonomi, tempoyak ni mempunyai peluang yang tinggi untuk dikomersialkan. Antara produk berasaskan tempoyak adalah sambal tempoyak, pes makanan dan yang paling famous sekali ialah tempoyak ikan patin. Kesimpulannya, tempoyak bukanlah sahaja sedap dimakan, tapi mempunyai banyak kebaikan untuk kita. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye.